Team building yang berkesan bukan sekadar buat peserta ketawa, berpeluh dan ambil gambar bersama. Aktiviti yang baik perlu mempunyai objektif pembelajaran. Contohnya, aktiviti kayak boleh digunakan untuk melatih komunikasi, keselarasan dalam pasukan. Memanah pula membantu peserta belajar tentang fokus. Dalam aktiviti survival, peserta perlu membahagikan tugas, mengurus sumber dan membuat keputusan bersama. Manakala eksplorasi gua boleh menguji kepercayaan, keberanian dan cara pasukan bertindak dalam situasi yang tidak biasa. Pendekatan ini dikenali sebagai experiential learning. Peserta bukan hanya mendengar teori, tetapi mereka melakukan aktiviti, mengalami cabaran dan membuat refleksi daripada pengalaman tersebut. Konsep latihan seperti ini boleh dijalankan di Tokmat Village and Adventure Park untuk sekolah, IPT, NGO dan organisasi korporat. Sebab latihan yang paling diingati bukan yang paling banyak nota, tetapi yang peserta alami sendiri.